PKSB. Nak menang satu cara je. Secara bikin awal. Itu kena dapat bikin awal. Dapatkan bikin awal itu ikhlas. Boleh jangan mengalut. Itu saja. Itu jangan betul. Faham? Itu saja. Saya dah ini adalah kali keempat. Saya pertahankan hidup ini. Kali keempat. 3 kali semua yang bagus. Bagus, 3 bagus, bocor, 3 tak bocor, ni kali tu 2 kali 3, 1 kali 3. Bola dia kata nak menang dah, nak menang dah. Faham? Nak menang, kita mesti nak menang. Faham? Kita nak tutup. Kita tutup poin kita dia dapat kejar bola tu. Lagi satu, bila kau dapat bola, kau tengok terus balik sana. Kau tengok dulu dia dah sedia tak? Kalau dia tak sedia, kau balik, bola dia lucut, dia boleh lagi kau. Faham tak? Kecuali kalau kau dapat bola, kau bagi nak keeper. Keeper pegang. Bila keeper pegang, dia get ball. Dia get ball, boleh lari tak? Faham? Kau kena tengok pula bocor yang belah sana. Jangan kau tengok dapat, kau tengok balik. Mana bocor tu dah tahu. Faham ni? Dapat tengok dulu. Boleh dulu. Faham? Kita mesti kena tahu. Oi, mana boleh? Kalau kau boleh tak boleh. Faham tak? Boleh ni kita tahu. Kau boleh. Itu saja. Senang. Faham? Boleh? Boleh buat tak? Boleh. Okay, baik. 29 run saja dia dapat lari. Nampak tak? 29 run saja dia buat larian. Tapi kau bagi dia banyak, itulah dia. Saya dah cakap tadi, kalau bola cantik, cantiklah kau main. Tapi kalau bola teruk, teruklah kau main. Saya cakap tadi, baling bola tu baling bagi masuk je. Belum tentu lagi dia boleh pukul. Dengan keeper ni bocor. Sebab apa? Sebab apa keeper boleh bocor? Sebab bola baling teruk. Baling wide belakang. Macam mana keeper nak bersedia?